Nama penuhnya ialah Nur Hadi bin Muhammad, namun dalam industri seni, dia dikenali sebagai Eddie Muhammad. Berasal dari Kuala Lumpur, Eddie dilahirkan pada 11 Januari 1999. Pelakon ini berumur 26 tahun pada tahun 2025 dan telah mendapat pendidikan dalam jurusan diploma teater daripada Universiti Pendidikan Sultan Idris. Sepanjang kariernya hingga kini, Eddie telah terlibat dalam beberapa karya lakonan, antaranya seperti berikut. Akan datang dia bakal muncul dalam drama bersiri Nikmat Hanya Sesaat dan TV Orchid. Difahamkan, sebelum mencipta nama dalam industri hiburan, Eddie pernah melakukan pelbagai pekerjaan termasuk sebagai pekerja bankuet. Namun peluangnya untuk menceburi dunia seni akhirnya hadir apabila dia ditawarkan untuk menjadi pelakon. Manakala pada tahun 2020, menerusi perkongsian di akaun Twitternya, Eddie mendedahkan bahawa dia juga ketika itu bekerja sambilan sebagai penghantar makanan Foodpanda. Langkah pertamanya dalam dunia lakonan hanya bermula sebagai pelakon ekstra sebelum diberikan peluang untuk memegang antara watak utama. Antara fakta menarik mengenainya ialah dia pernah menyertai uji bakat pertandingan hero remaja edisi 2021, namun nasib tidak menyebelahinya untuk terpilih sebagai peserta ketika itu. Selain itu, Eddie turut digosipkan mempunyai hubungan rapat dengan aktris Ron Riri kerana sering berkongsi momen bersama di media sosial. Dalam pada itu, ternyata Eddie juga kelihatan mempunyai bakat terpendam dalam bidang nyanyian. Pada tahun 2024, dia memuat naik sebuah video di akaun TikTok miliknya yang memperlihatkan dia menyanyikan sebahagian lirik lagu Ku Akui, nyanyian asal Hafiz Suib. Video tersebut turut menampilkan aktor Wans Ahmad yang menyanyi di sampingnya.